Kita dah sampai. Tu pencawang. 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 Yeay! Bukit Ridan. 25 minit. Okay geng. Sorry lah aku tak buat daripada awal. Hari ni trip Bukit Ridan dengan aku punya bos. Tadi kami naik pukul apa? Pukul apa ni? Okay, 25 minit sampai atas ni. Aku balik meeting tadi geng. Dia ajak pergi naik Bukit Ridan. Sangat lah. Lagi-lagi nak kejar waktu. Sekarang pukul 6.50. Dan kita turun dari Muazzam. Sampai. Hari ni tak buat. Sampai geng, sampai. Tak buat kita punya opening. Tak ada kata-kata ucapan. Tiba sampai atas 20 minit. Tu Bukit Ridan, tunjuk. Bukit Ni tu. kita turun. Belakang. Ada pencawang. Tu. Bukit Ridan. Nak kejar masa geng. Pukul 8 sekejap lagi. Main bintang tak. Tinggi dia kat jam ni 239. 242. Ya, 242. 242 je tinggi dia. Tak aca geng, tak aca. Woohoo. Down. Kau merakam tu Bawa bos. Bawa air satu je. 2.0. Muazzam. Tadi dalam 25 minit tadi kita lupa pause kan. Kita 2.0. Minum air ni, kita jalan. Baju ni panas. Salahkan baju pula. Balik kerja, lepas meeting dekat Rompin, plan ubah sebab nak pergi main badminton. Bukit Ridan Kak Cik Fatimah kita dah tak jumpa. So kita jumpa Laici. Kita belasah je lah Laici. Okay geng. Kita rehat-rehat kejap. Kita kena di blend sebatang. Lepas tu hari ni kita tak bawa 100 plus. Kita bawa Kita tak ada Datuk Wida punya air. Kita tak ada 100+ Green sebenarnya. apple Datuk Wida punya. Kita terkejut ambil stok dekat dalam rumah je. Lepas ni aku nak panjat ni, menara ni. Aku sampai atas tu. Dua ni, satu bini aku panjat, satu aku panjat. Kita ambil gambar daripada atas ni nanti. Nantikan sampai akhir. Sampai akhir ni. Sekarang kita tunggu sunset. Sunset kejap lah. Sunset nak azan Layan dah. sunset. Lepas tu kita ambil gambar sikit. Kat mana? Itu ya, masjid yang kat rumah kita tu ah. Masjid kat rumah kita. Tu. Ni Bukit Ridan geng. Bukit Ridan. Muazzam City. Oh ada lagi satu tiang. Ni esok aku panjat. Hari ni tak sempat nak panjat semua. Panjat dua ni je. Kat situ lah. Layan view jap. Lepas tu kita turun. Tengok berapa lama kita buat turun. Tadi kita naik 25 minit. Turun kalau boleh kita nak buat 3 minit, 4 minit itu je. Takkanlah 3-4 minit boleh sampai. Okey. Tunggu sunset. Okey. Kita start turun. Bye bye. Go. Bukit Bidan. Kita nak Bukit Ridan. Sekarang 7-6 minit. Ketinggian 254. Kita turun 7-6 minit. Kita start let's go. menurun. Hari ni aku pakai phone
bini aku. Sambil-sambil minum air Datuk Wida. Tepi cawang aku dah panjat tadi tapi tak ada rakaman. Sorry geng. Sunset pun tak apa cun lah hari ni. Okay, kita turun. Lagi aku rakam lagi. Nak kejar masa geng. Sebab aku malam ni nak main badminton pula. Jadinya kena turun cepat sikit lah. Kita lari-lari anak sikit. Pukul 8 aku nak siap-siap lah. Tadi tak ada rakaman. Kita naik. Jadi aku rakam waktu turun lah. Ini kita nak menuju ke pondok ketiga. Ada 3 pondok. Aku baru first time naik Bukit Ridan ni. Boleh lah Bukit Ridan ni. Buat geli-geli. Tapi peluh kat geng. Kalau runner ke nak training kat sini syok lah. Di kanan ni hutan ke. Ada track macam ni lah. Tak ada track hutan-hutan lah. Santai lah. Okay geng, sambung. Ni geng, pacak kat ni. Naik tadi pacak lah. Turun sedap lah. Oh, ada lampu lah. Sebenarnya dah gelap ni geng, tapi ada lampu pula inside ni. Dia turun. Nah air ni. Oh. Ada lampu lah. Banyak lagi. Banyak ada. Memang ada lampu ke? Ada. Boleh pasang. Boleh guys. Apa ni dah? Banyak lagi lah ni. Hari ni ingat nak pakai sandal je tadi. Tapi sandal basuh pula. Paksalah pakai kasut acid yang dah tua ni. Tengok. Kita menuju Orang kuat. Dia pakai sandal je. Karimo. Sandal Karimo belagak. Kita sampai pondok ketiga. Mana pondok lah? Oh, itu tak apa. Okey, kita nak menuju ke pondok ketiga. Ada pondok 3, 2, 1. Tu sampai lah. Lari-lari sikit. Lambat ni. Lagi gelap. Headlamp tak ada. Penat ya. Tak bawa lampu. Pakai mata hati je. Pas dulu. Tapi tak sempat lah gelap. So, sampai bawah dah. Nasi Fatimah tak ada. Dah tak ada. Dawa minum air gas. Nampak pondok tadi. Sampai dah pondok ketiga. Pondok ketiga Ridan. Dia macam poin 3 lah. Sebelum okay. Menuju ke pondok kedua pula. Pondok kedua. Pondok kedua. Melaju sikit lah. Melangkah sok-sok sikit. Ni dia pacak tadi. Ni pacak tadi. Ada 2 pacak ni. 2 je pacak ni. Dia boleh buat ni kita berpeluh-peluh lah. Ayan turun.
Kita lari sikit. Dah lambat. Ni pondok nombor 2. Dah sampai pondok nombor 2. Ini lagi sikit. Sikit dek. Pondok nombor 2 geng. Checkpoint kedua. Pondok kedua. Cepat. Ni pacak lagi. Menurun ni pacak. Jangan tiba-tiba ada gajah melintas depan ni dah geng. Takut. Ada gajah melintas depan ni yang. Ni Bukit Ridan ni tak ada gajah. Keliling bawah ni dah taman dah. Mana ada ramai? Kita berdua je. Tak, keliling ni dah taman. Petang ni kita orang berdua je. Kalau bunian tak tahu lah. Jalan terus menuju pondok. Pondok 1. Ni turun bukit. Turun bukit lagi geng. Lari-lari sikit lah. Bolehlah training untuk main bintang macam ni. Warm up. Lopak air sikit. Ada bunyi riang-riang menandakan hari dah nak malam. Lembik. Naik balik sikit. Lari lagi sikit. Kejap ni geng. Pondok satu. Ya. Penat gila. Training lari. Pondok 1. Lepas ni sampai kereta. Tak jauh lah. Ada rehat-rehat. Hari makin gelap. Terus. Okay geng. Layan. Turun bukit geng. Kita lari terus. Lari terus. Dah gelap ni geng. Dah. Air dah nak gelap. Dia takutlah kasut. Lesok. Tak payah lari. Ya, slow. Takut. Dia lari macam makhluk. Dia pelesok. Macam spesies apa lari macam tu. Kan kangaroo. Ungka. Ungka lagi dia tangan dia dua-dua naik. Okeylah, diam. Pacak lagi. Jalan sikit betul kita lari. Jalan sikit kita lari. Tak boleh ni dah. Habis pacak last. Ni last turun. Tadi pacak. Ni last turun pacak. Ni nampak tu. Menggelis. Jauh lagi. Ni peluk gila ni. Tak jauh dah. Peluh juga. Dah azan dah geng. Dah jam. Azan di kawasan Azam Shah. Masuk waktu. Tangan ni tak diam lah. Macam ungka. Masih tangan diam. Kita berjalan laju. Bukan lari, berjalan laju. Lagi kan tersungkur lah kali ni. Tinggi ni. Tadi pacak oh. Tapi lari pelan-pelan pun boleh. Berpeluh juga.
Asal aku balik kerja ni ikut pula. Balik pun dah lewat tadi. Sambung pula panjat sikit. Malam ni dah janji pula. Kalau tidak boleh cancel. Tak jauh dah kan. Itu turun ni apa? 7-6 minit kan? Sekarang 7.22. Oh, naik 20 minit eh. Turun 20 minit je tu lah. 5 minit je beza turun. Bukit ni tak tinggi sangat. Dia lari-lari sambil naik. Ha, tu dia. Sampai dah kan? Tak ada skill lah video ni. Terus sampai bawah. Ayam dia. Tu dia tu rekod dia. Batu ni dah azan ni. Dengar azan, geng. Azan. Azan maghrib. Nandakan dah masuk waktu maghrib bagi kawasan Muazzam City. Tak skip lah video ni. Terus sampai bawah. Kalau lari ni lagi cepat sampai ni kan. Kita tak berhenti. Langkau juga azan tu betul. Sampai bawah. Gelap ni, pensel ada lampu. Sebab lautan ni kat luar, kat bawah terang lagi. Mari kita kembali ke ruang untuk sekolah. Okey, kita lari-lari. Sini boleh lari lah. Sini selamat, ada batu besar-besar ni. Okay geng, sampai 25, 19 minit 20 minit turun bawah. Pondok. Ini pondok ni. Starting dia. Starting point. Sampah lah, dia buat sampah lagi. Ni kau tak rumah. Kita bawa balik sampah yang tak buang mata ni. Enam 20 minit turun. 7-6 minit sampai bawah. 7.26 sampai kereta kita. Oh, kereta ni memang untuk hiking ni. Dia dah macam 4 wheel ni. Okay, sampai sini je geng. Bye sikit. Sampah kita bawa balik Sampah kita bawa balik. Kita tak buang sampah makan tu.
lampu jalan pun dah pasang geng. Ni dah malam. Okay geng, jumpa lagi di lain siaran bukit-bukit atau gunung-gunung seterusnya. Nanti korang layan gambar-gambar kita. Bukit Ridan 1.7 km. Okay, jangan lupa geng, subscribe, like, komen, share. Payah korang nak subscribe aku punya channel geng. Nak dapat view pun payah. Aduh. Okay geng, bye. Assalamualaikum. If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living. Get your shoes on, we're going dancing. 'Cause little problem